Peringatan kepada mereka yang terlibat, berbaki sekitar 15 hari saja lagi sebelum fasa ketiga STR 2026 bakal ditutup. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, seperti dinyatakan di awal video sebentar tadi, berbaki sekitar 15 hari saja lagi sebelum fasa ketiga STR 2026 ditutup. Seperti informasi yang telah pun dikeluarkan oleh pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri sebelum ini, 15 hari bulan Jun, pertengahan bulan hadapan adalah tarikh tutup untuk fasa ketiga STR 2026. Ramai yang masih keliru, ramai yang tidak mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum berakhirnya fasa ketiga STR 2026 ini. Dan harus diingatkan, 15 hari bulan Jun itu bukanlah tarikh bayaran untuk fasa ketiga STR 2026, tapi itu adalah tarikh tutup untuk fasa ketiga STR 2026. Jadi tarikh tutup ini apa maksudnya? Okey, tarikh tutup ini maksudnya selepas tarikh tersebut, pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri akan mula menyemak, meneliti permohonan anda, data anda untuk ditentukan siapa yang layak untuk menerima fasa ketiga STR 2026. Jadi tarikh bayaran fasa ketiga itu bukan 15 Jun, itu adalah tarikh yang mana tarikh selepas itu adalah di mana pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri akan meneliti permohonan, data dan sebagainya. Jadi bayaran untuk fasa ketiga hanya akan berlaku selepas itu. Okey, berlaku selepas itu bukannya seminggu, 2 minggu selepas itu, ambil masa untuk disemak. Jadi kebiasaannya akan dibayar kalau fasa ketiga ini sekitar pada bulan Ogos ataupun seawal-awalnya pada bulan Julai 2026. Mereka yang berstatus lulus yang terima bayaran fasa terakhir iaitu fasa kedua tak perlu lakukan apa-apa pun sebenarnya, hanya tunggu sehingga bayaran fasa ketiga dilakukan kepada anda. Tapi kalau ada yang perlu dikemaskini, sebagai contoh kemaskini krusial, penambahan anak, pengurangan pendapatan ataupun perubahan status daripada bujang ke berkahwin, berkahwin ke bujang, kalau anda bercadang nak lakukan kemaskini, lakukan kemaskini sebelum 15 Jun bagi membolehkan kemaskini yang anda lakukan itu diambil kira sewaktu pembayaran fasa ketiga. Kalau anda melakukan kemaskini selepas tarikh tersebut, anda hanya akan dinilai ataupun data-data itu hanya akan disemak sewaktu bayaran fasa keempat nanti. Bayaran fasa ketiga anda akan mengikut status kelulusan fasa kedua sebelum ini. Yang paling penting bagi mereka yang berstatus tidak lulus dan juga pemohon-pemohon baharu. Jadi dua kategori ini anda perlu menghantar rayuan anda dan permohonan baharu anda sebelum berakhirnya 15 Jun bagi membolehkan rayuan anda dinilai, permohonan baru anda itu dinilai untuk pembayaran bagi fasa ketiga. Kegagalan untuk menghantar sebelum berakhirnya 15 Jun akan menyebabkan permohonan anda itu hanya akan disemak sewaktu bayaran fasa keempat STR 2026. Fasa ketiga anda akan terlepas, tidak akan menerima bayaran. Jadi kepada mereka yang bercadang nak lakukan kemaskini, nak menghantar rayuan dan juga nak menghantar permohonan baharu, anda boleh lakukan secara dalam talian di platform rasmi STR iaitu di bantuan tunai hasil.gov.my ataupun menghadirkan diri ke mana-mana cawangan lembaga hasil dalam negeri yang berhampiran dengan anda. Berbaki 15 hari saja lagi, pejam celik. Sebenarnya 15 hari itu bukan suatu tempoh masa yang panjang. Jadi nasihat admin, lakukan segera, siapa tahu selepas menghantar rayuan, selepas menghantar permohonan baru, ada dokumen-dokumen tambahan yang diperlukan oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Nanti takut tak cukup masa 2 minggu ini untuk melakukan segala-galanya. Jadi lakukan sesegera yang mungkin untuk mengelakkan kekecewaan. Sekali lagi diingatkan kepada mereka yang sekarang ini masih lagi tertanya-tanya kenapa bayaran fasa ketiga tak masuk, bila nak masuk. Setiap hari admin terima pertanyaan persoalan yang sama. Jawapannya adalah pada bulan Ogos, pada bulan 8, ataupun kalau ada bayaran awal pun hanya akan berlaku pada bulan Julai 2026. Tidak akan berlaku pada bulan Mei ini, tidak juga akan berlaku pada bulan Jun 2026. Untuk rujukan anda berkaitan dengan STR 2026, anda boleh pergi ke bantuan tunai.hasil.gov.my. Jadi guys, itu tadi sedikit sebanyak perkongsian di dalam video pada kali ini. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang.
Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.